korang kat dalam Aquaria. Hey, what is up my good people? Okay, aku baru saja lepas menonton filem Avatar The Way of Water yang ditayangkan semula di Pawagam TGV melalui hall IMAX 3D guys. Ni dia glass IMAX 3D aku pakai tadi lepas habis movie sampai balik rumah. Dan filem ni boleh tonton di mana-mana Pawagam TGV terdekat dengan korang. Dan korang perlu ataupun wajib layan di IMAX, paling-paling pun IMAX 2D ataupun paling gempak sekali di IMAX 3D. Sebab apa? Sebab filem ni dia punya cinematography, dia punya visual effects dia punya ambience dia, vibe dia semua tu bila korang layan dekat 3D macam korang kat dalam Aquaria. Cantik gila. Dan aku sebab tu filem ni keluar dulu pun aku tengok banyak kali dekat IMAX 3D. Dan of course bila dia rerun, bila dia tayang balik dekat sini, kat mana lagi yang kita nak tengok kan kalau bukan di IMAX 3D. And yes, filem ni disebabkan akan keluar Avatar 3 nanti, Avatar Ash and Fire nanti pada bulan Disember. Itulah sebabnya ditayangkan semua filem Avatar Way of Water. Cuma aku harapkan diorang tayangkanlah juga filem Avatar yang first tu kan. Tapi mungkin nanti dia akan tayangkan kot dekat time nak sampai filem yang Avatar yang ketiga ke apa ke. Ini adalah sebuah experience yang once in while korang dapat. Susah nak dapat experience macam ni bila ditayangkan semula. So korang boleh relive balik experience menonton filem ini ibarat pertama kali menonton di IMAX 3D. And of course nanti kalau keluar Avatar 3 pula, apa lagi option? IMAX 3D lah. Kat mana kalau nak layan IMAX 3D? Di kebanyakan TGV yang ada. Macam tadi aku pergi dekat TGV IMAX Runway Pyramid yang baru saja direnovate. So yes, pengalaman sangat-sangat immersive, sangat-sangat cinematic. Best gila.